Wanita Indonesia hamil 7 bulan ditahan. Okey, semalam dalam operasi pusat-pusat pelacuran ni dalam 100 lebih parti ditangkap. Ada satu kes di mana seorang wanita Indonesia yang hamil 7 bulan merayu dibebaskan kerana suami dan anaknya tidak tahu apa yang dia buat dekat Malaysia. Okey, dia telah melakukan kegiatan pelacuran di Malaysia. Okey, jadi masa tangkapan dia hamil 7 bulan. Dia masuk ke Malaysia atas sebab personal shopper pada 5 bulan lepas lah. Jadi lepas masuk Malaysia, kawan dia kenalkan kerja ni dan dia menjadi seorang pelacur lah. Jadi kawan suami dan anak dia masih tidak tahu dan mereka ingatkan perempuan ni kerja dekat Malaysia lah, kerja baik-baik lah. Okey, dan dia menangis merayu untuk dibebaskan. So korang warga asing mana masuk Malaysia, buat kerja, jangan buat kerja yang tak betul.